Hai, saya Cikgu Siti Nurhashikin. Berjumpa lagi kita pada video kali ini untuk mata pelajaran Sains tingkatan 4 bab 2 iaitu bantuan kecemasan. Pada video kali ini, Cikgu akan menyentuh mengenai bantuan kecemasan. Yang pertama iaitu resusitasi kardiopulmonari atau CPR. Apakah itu CPR? Resusitasi kardiopulmonari atau cardiopulmonary resuscitation atau disebut CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Situasi yang memerlukan CPR jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan, jika seseorang individu tidak bernafas atau jika seseorang individu tiada degupan jantung atau nadi. Keadaan-keadaan yang dinyatakan disebabkan oleh lemas, renjatan elektrik, serangan jantung atau panahan petir. Kaedah CPR adalah kaedah yang mudah, tidak memerlukan sebarang peralatan dan orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik. Kaedah yang pertama adalah periksa respon mangsa. Apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian periksa respon mangsa, tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Kaedah kedua, buka saluran pernafasan. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Teknik yang ketiga adalah teknik tekanan dada. Letakkan telapak tangan iaitu satu tangan anda di atas bahagian tengah dada dan letak lagi satu tangan atas tangan yang pertama. Pastikan lengan anda sentiasa lurus semasa melakukan tekanan dada. Lakukan tekanan dada dengan kuat sekurang-kurangnya 5 cm iaitu 2 inci dan tidak melebihi 6 cm iaitu 2.4 inci. Kadar tekanan adalah 100 hingga 120 setiap minit. Dan akhir sekali, bantuan pernafasan. Picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulut selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Tekankan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Di sini cikgu sertakan saluran YouTube yang menunjukkan teknik yang betul untuk melakukan CPR. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Sekian, terima kasih.